range antara 18 hingga ke 30 tahun ni, orang kata kalau 18 ni masih ke anak-anakan ataupun diorang panggil sekarang apa? BBNU. Budak-budak burn up. Okay. So 25 tahun ni saya rasa the ideal age untuk menyertai program lah. 24, 25, 26. Sebab bila towards the end macam 28, 29 tu mereka dah agak matang dan katakan program kita melibatkan 30 orang dan 15 orang daripada mereka adalah berumur antara 18 hingga 20 dan 15 orang lagi berumur antara 27 hingga 28 tahun. So saya yakin dia akan ada satu gap, secara tak sengaja akan satu gap lah. Yang ini kau ni macam budak-budak lah macam tu kan. Yang ni kau ni kenapa macam orang tua sangat macam tu lah. Betul, faham. Cam, bila kita sebut kan Cam Askar ke, Camp Bestari Solat ke, camp apa kan. Sebab saya sendiri, Muja adalah salah seorang peserta camp pemilihan pertukaran belia antarabangsa ni. Jadi masa first dapat email tu macam wonder juga camp apa kan. So kita scroll 4 hari 3 malam dek masa tu. Saya dah macam 4 hari 3 malam camp Askar ke. Assalamualaikum and hi gang. Dengar tak lama hi gang. Maksudnya kita sedih. Kenapa sedih? Hari ni dah episod terakhir untuk siri podcast Hi Gang kita untuk siri ketiga pada kali ini. Jadi kita dah go through 9 episod. Kita dah bawa pelbagai panel daripada pelbagai background. Kita dah bawa pelbagai juga topik-topik yang menarik. Jadi hari ini adalah episod yang terakhir, panel yang terakhir dan topik yang terakhir untuk podcast kita pada hari ini. Sedih kan? Sedih lah sebab saya dah tak boleh sembang dengan korang. Saya dah tak boleh sembang dengan panel. So sad. Jadi hari ini kita akan bawa topik yang menarik. Walaupun episod terakhir topik tetap menarik, panel tetap menarik. Jadi sebelum itu, jangan lupa follow, like, share, subscribe semua social media kita. Kita ada di Facebook, JBS Negara dan Belia.my, Instagram, JBS Negara, TikTok, JBS Negara, Twitter, JBS_Negara. Laman web kita ada www.kbs.gov.my dan juga www.jbsn.gov.my. Okay, selain itu jangan lupa juga untuk guna semua hashtag yang kita ada. Kita ada hashtag Team KBS, hashtag Team JBSN, hashtag JBSN bersama dan hashtag Rakan Muda. Jangan lupa follow, pakai hashtag ni supaya keluar FYP ke apa kan. Okay, jadi topik kita pada hari ini adalah peluang dan ruang. Specifically in camp pemilihan pertukaran belia antarabangsa. Menarik kan? Dengar topik pun macam peluang, camp pertukaran belia antarabangsa, sangat menarik. Saya pun excited dengan topik hari ini. Jadi kita menjemput seorang panel yang sangat berpengalaman, yang saya pun kenal panel ni. Beliau sangat berpengalaman dalam topik yang kita nak bincangkan hari ini. Saya memperkenalkan Tuan Haji Zaidi Shazwan bin Azim, atau beliau lebih selesa dikenali sebagai Haji Zaidi lah. Sebab saya pun panggil beliau Haji Zaidi kan? Yep. Betul. Jadi sihat Haji Zaidi? Sihat alhamdulillah seadanya. Muja sihat Alhamdulillah. Suara tu nampak macam sikit. Tak ada. Boleh. Kita all out. Alright. Suara ada tak ada tetap all out. Okey. Haji Zaidi, macam saya kenal lah. Haji Zaidi ni dari Kabesa. Apa tu Kabesa? Sekejap lagi kita minta Haji Zaidi perkenalkan apa tu Kabesa. Macam saya kenal Haji Zaidi ni dari Kabesa. Yeah. Tapi bolehkah Haji Zaidi terangkan apa sebenarnya Kabesa? Atau okey, kita nak tahu dululah Haji Zaidi ni background dari mana? Macam mana boleh join Kabesa? Saya peserta kapal belia Asia Tenggara dan Jepun tahun 2005. So semua peserta-peserta yang menyertai program ni bila balik mereka akan jadi alumni. Dan alumni ni bernaung dia di bawah satu bumbung, dipanggil Kabesa lah, keluarga besar kapal belia ni, Kabesa. So kita dah ada lebih kurang dalam 1,200 ahli sejak penubuhannya pada tahun 1958 untuk Kabesa. Tapi program kita start pada 1947. 1947. Maksudnya alumni ni tertubuh selepas program tu diadakan lah. Selepas, ya. Betul. Macam mana
Kabesa ni sebenarnya nama panjang dia apa tadi? Keluarga besar kapal belia Asia. Keluarga besar tapi kapal belia kita Asia. punya akronim SEAT International Malaysia lah, untuk alumni ni. So di Malaysia kita pakai sebab dia seluruh ASEAN ada alumni mereka. Contoh di Indonesia SEAT International Indonesia dan sebagainya. Jadi di Malaysia SEAT International Malaysia, ataupun kita lebih selesa dipanggil Kabesa. Faham? Okey, macam yang Muja tahu, Kabesa ni antara NGO lah kita panggil kan? Non-government organisation. Betul. Dan Haji Zaidi sendiri, selain Kabesa, Muja rasa Haji Zaidi ni macam-macam pengalaman dekat NGO. Saya rasa macam-macam. Kalau nak tengok list tu, dari atas sampai bawah, macam-macam NGO. Okey, boleh cerita sikit ke pasal NGO, pasal pelibatan Haji Zaidi dalam semua organisasi tu? Okey, saya terlibat kalau NGO di peringkat kebangsaan ni ada dua lah. Satu Malaysian Humanitarian Movement ataupun MHM, yang kami banyak fokus kerja-kerja kemanusiaan di pedalaman Sarawak, dan saya punya NGO utama ni Kabesa lah, di mana saya menjadi Susah Agung dalam persatuan ni. Sejak bila sebenarnya Haji Zaidi ni macam berkecimpung dalam hal-hal sukarela ni, NGO ni? Kalau hal sukarela, sejak saya bergelar belia lah. Sejak belia? Ya, sejak 15 tahun? Sejak 15-16 tahun dah bergelar belia. Tapi untuk Kabesa, apabila balik daripada program 2005-2006, aktif sikit lah. Dan terlibat betul-betul aktif dalam persatuan, memegang jawatan pada tahun 2018. 2018, okey. Sebab macam kalau antarabangsa kita tahu tadi yang MHM and Kabesa. Kalau macam yang dalam negara, di peringkat daerah ke, negeri ke? Itu adalah juga yang saya tak dapat nak sebut satu persatu lah. Sebab banyak kan? Saya dah cakap, memang banyak. Sebab saya tengok list tu panjang. So macam mana benda tu berlaku serentak atau dia ikut timeline berterutan? Dia berlaku serentak. Semput. Saya baca tu semput. Macam mana boleh pecah 20 ke badan, pergi sini sana kan? Kalau ada meeting serentak tu macam mana? Itu yang penting, kita manage time. Menarik. Saya memang menarik sebab saya pun sukarela ni, saya memang sukarela. Cuma saya wonder macam mana time tu dibahagikan kan? Okay, cukup di situ topik kita. Kita dah cukup dengan intro dari mana Haji Zaidi datang, apa itu Kabesa, apa itu SEAP. Kita nak teroka lagi topik utama kita pada hari ini. Apa tadi? Saya dah sebut dah tadi. Peluang dan ruang, specifically di kem pemilihan pertukaran belia antarabangsa. Dengar pun gerun kan? Saya mula-mula dulu pun gerun dengar. Sebab saya salah seorang peserta juga kem kan? Macam kem, mula-mula kita ingat macam kem ni kem askar ke kan? Sebab pertukaran belia antarabangsa pula. So nama tu sangat gah. Jadi saya yang first time dengar tu pun saya macam takut. Jadi boleh ke Haji Zaidi cerita sedikit apa sebenarnya kem pemilihan pertukaran belia antarabangsa ni? And apa peluang dan ruang kita boleh dapat dari kem ni? Okey. Terima kasih Mujah atas soalan tersebut. Sebelum saya respon kepada soalan Mujah, saya nak beritahulah, kita kem pemilihan ni kita fokus kepada belia, di mana belia Malaysia yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. As for now lah, kita akan reduce the age 15 hingga ke 30. Tapi untuk program, kita akan fokus kepada belia-belia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun. Yang ni requirement daripada international punya ni lah, penganjur, negara-negara penganjur. Jadi kem ni kita tubuhkan, kem ni kita buat untuk menilai belia-belia yang berpotensi yang di luar sana. Dia bukan setakat ada potensi, dia juga ada minat. Sebab ada satu perkataan Inggeris, dia sebut youth is the springtime of life. Maknanya masa muda ni lah masa yang begitu baik untuk kita explore dunia ni lah. Jadi kalau belia-belia tak menggunakan peluang yang ada, ianya sangat rugi. Jadi sebab tu hari ini terima kasih kepada JBSN menjemput Kabesa untuk menceritakan peluang dan ruang yang mereka ada semasa selection camp. Dalam selection camp ni kita akan menilai belia-belia yang saya sebut tadi berpotensi dan mempunyai bakat untuk kita ketengahkan sebagai wakil-wakil negara
mewakili Malaysia dalam program-program antarabangsa yang dianjurkanlah secara bersama oleh JBSN, KBS. Antaranya program SEAP, program Trans-ASEAN Backpackers, program pertukaran Korea, Singapura dan sebagainya. Okey, macam Haji Zairi cakap tadi kan, belia umur 15 ke 40 dan program kita ni more to 18 ke 40. Ke 30. 30. Okey, jadi maksudnya memang siapa-siapa yang dah kerja and student semua boleh apply, semua boleh terpilih ke macam mana? Semua boleh, sebab kita define belia tu bukan berdasarkan background mereka tetapi berdasarkan umur mereka lah. Asalkan mereka berumur 18 hingga ke 30 tahun ni dan mereka layak lah untuk menyertai program antarabangsa. Menarik, sebab macam susah kita nak pergi satu tempat yang ada pelbagai umur tapi bergaul sekali kan. Sebab selalunya kalau macam sekolah ke universiti kan kita umur-umur range dekat je sebenarnya, macam 20 ke 25 ataupun kalau sekolah pun 13 ke 17. Jarang kita ada program yang kumpul belia yang jarak umur je jauh. So saya wonder kat situ, ada apa-apa macam konflik ke kalau ada jarak umur yang panjang tu, ataupun sebenarnya smooth je actually walaupun ada jarak umur yang banyak? Semasa camp? Semasa camp, ya. Ada juga sebab range antara 18 hingga ke 30 tahun ni, orang kata kalau 18 ni masih ke anak-anakan ataupun diorang panggil sekarang BBNU, budak-budak baru nak up. Okay. So 25 tahun ni saya rasa the ideal age untuk menyertai program lah, 24, 25, 26. Sebab bila towards the end macam 28, 29 tu mereka dah agak matang dan katakan program kita melibatkan 30 orang dan 15 orang daripada mereka adalah berumur antara 18 hingga 20 dan 15 orang lagi berumur antara 27 hingga 28 tahun. So saya yakin dia akan ada satu gap, secara tak sengaja akan satu gap lah. Yang ini kau ni macam budak-budak lah macam tu kan. Yang ni kau ni kenapa macam orang tua sangat macam tu lah. Betul, faham. Okay, jadi apa objektif utama sebenarnya ada camp pemilihan ni? Sebab tak semua program yang ada dekat Malaysia ni perlu jalani camp pemilihan. Sebab honestly daripada saya Muja sendiri, Muja first time dengar camp pemilihan. Muja tak pernah dengar apa-apa program ada camp pemilihan. Selalunya ada interview. Interview tu memang kita selalu dengar. Tapi camp pemilihan ni, ini adalah first time Muja dengar. Jadi apa objektif utama camp pemilihan ni sebenarnya? Macam saya cakap tadi, objektif kamp pemilihan untuk mengenal pasti belia-belia yang berkelayakan dengan potensi yang ada pada mereka sebelum mereka dipilih untuk menyertai program dan diasah bakat lebih mendalam lah apabila mereka dah terpilih untuk satu-satu program tu. Faham. Jadi macam kita dah bincang tadi kan, umur belia lah 18 ke 30. Apa lagi kriteria lain yang pihak KBS ni tengok untuk serap mereka masuk ke kamp pemilihan ni? Okey, kriteria ni banyak. Semasa kamp pemilihan ni kami diamanahkan oleh JBSN daripada alumni. Kita ada beberapa alumni yang bernaung di bawah JBSN, khususnya di bawah unit integrasi dan pengantarbangsaan belia ni. Kita ada MyExa dan juga of course KBSA lah. So kami diberi peluang untuk menjadi panel. Dan semasa kami menjadi panel, kami akan menilai beberapa perkara, khususnya komunikasi, teamwork, kepimpinan, integriti, penampilan dan sebagainya. Ini sebahagian dari kriteria lah. Kalau Muja sebut kriteria, saya sebut material. Kalau macam saya daripada program SEAP, apabila kami panel-panel daripada SEAP ni pergi ke selection camp, kami akan bincang, kita kena cari SEAP material lah. Tapi maksudnya peserta-peserta yang terpilih ni memang bagus lah, sebab Muja tahu yang sebelum camp pemilihan ni kita ada 2 stage kan, 2 stage application. Betul. Kita ada isi borang, apply lah kan. Kita ada isi borang. Stage kedua adalah ujian psikologi. Lepas ujian psikologi tu kalau terpilih, baru boleh pergi ke kamp pemilihan ni, betul? Betul. Jadi sebenarnya susah lah. So maksudnya kalau dah sampai ke kamp pemilihan tu kira memang peserta yang bagus-bagus lah kan kiranya. Betul. Kita UIP melaporkan kita ada few thousand lah every year permohonan secara online di bawah eyexchange.gov ni.
memohon untuk menjadi peserta. So daripada situ, daripada borang-borang ni kita kena screening dan minta mereka jalani psychometric test lah, yang psikologi, ujian psikologi yang Mujah sebut tadi. Apabila mereka lepas ujian psikologi ni, kita dah tinggal berapa ribu saja, dan mereka-mereka ni kita akan minta untuk sertakan CV dan juga essay. CV dan essay ni bermulalah penilaian panel kepada anda semua belia-belia yang nak menjadi peserta-peserta ni lah. So apabila anda dah melepasi beberapa stage ni, barulah anda dijemput untuk menjalani selection camp lah. Okey, Mujah, saya nak betulkan sikit di awal tadi saya sebut program kapal belia Asia ni bermula pada tahun 1947, sebenarnya bermula pada tahun 1974, dan persatuan alumni kita establish pada tahun 1948. Kita belum merdeka. Belum lagi. Kapal tu pun tak tahu kat mana lagi kan. Okey, kemudian saya pun nak betulkan sikit berkenaan dengan EY Exchange tu. Dia bukan EY Exchange, sekarang dah baru kita exchange.kbs.gov.my. Y tu je tak ada. Y tu tak ada. So belia-belia di luar sana yang berminat untuk menyertai program-program belia, boleh secara online daftar di exchange.kbs.gov.my ni. Bila mereka dah isi borang, kita akan tengok borang mereka yang lengkap, kemudian baru kita pergi the next stage lah. Memang setiap tahun kan borang tu dibuka? Setiap tahun lebih kurang bulan 12 bulan 1 kita akan buka permohonan lah. JBS akan buka permohonan. Oh, jadi memang blast tu dekat social media lah. Dekat social media. Bila dah buka application tu yang pentingnya untuk kita follow. Semua-semua yang dah bagi tahu kan. FB kita, IG kita, TikTok kita. Sebab dekat social media tu yang pihak JBSN akan blast bila buka tarikh permohonan, bila tutup, bila ujian psikologi dijalankan, bila contohnya dapatkan pemilihan, diorang akan announce hari ni akan diumumkan. So boleh check email selalu, sebab selalu email kadang-kadang ada orang tak buka email. Rupanya terpilih tapi tak buka email. Sayang dah kat situ. Jangan lupa follow tadi semua IG, Facebook yang Mujah sebut tadi. Tak follow? Follow kalau you guys takut FOMO. Kita FOMO. Fear mereka? of missing out. Okay. Warga-warga FOMO. Kena follow. Okay, jadinya Haji Zaidi sendiri sebagai panel kan, semasa sebelum camp pemilihan ni dijalankan, masa nak pilih peserta-peserta dari ujian psikologi, daripada application first, ada essay semua tu, apa cabaran-cabaran panel-panel ni hadapi nak pilih calon-calonnya daripada umur, jarak besar, daripada background pelbagai ni, macam mana? Apa cabaran nak pilih diorang ni semua? Sebenarnya Mujah, cabaran ni bermula daripada peserta atau pemohon. Bila mereka ragu-ragu untuk tunjukkan diri mereka, kami panel akan ragu-ragu untuk pilih mereka. Jadi semuanya bermula daripada mereka. Jadi kalau Mujah tanya apakah cabaran yang kami hadapi, cabaran kami adalah untuk melihat their true colours lah. Betul. Kalau mereka ada ada kepimpinan yang tinggi tetapi mereka ada attitude, so kita boleh nampak lah daripada selection camp ni. Ataupun mereka ada bakat dan mereka preserve kan, mereka malu nak tunjukkan dan sebagainya. Itu cabaran-cabaran yang panel terima. Tapi saya rasa cabaran ni sebenarnya lebih kepada peserta atau pemohon. Oh, maksudnya panel ni tak tercabar sangat lah. Tercabar sangat. Nak pilih tak tercabar sangat, senang je lah nak pilih. Dia tak tercabar tapi dia mencabar kewibawaan kami. Faham. Okay, jadinya macam apa, sebab kita tahu bawah JBSN, bawah KBS ada pelbagai program. Pelbagai program pertukaran, pelbagai program conference, program-program antarabangsa lah kan. Tapi apa yang membuatkan camp pertukaran belia antarabangsa ni lain daripada program-program yang lain tu? Okey, biasanya mereka-mereka yang pergi ke camp selection camp, kita ada profile program lah. Profile program ni maknanya setiap tahun akan ada program-program, contohnya yang saya sebut tadi, program saya, program backpackers, Trans-ASEAN backpackers, program Singapore, Korea dan sebagainya. Dan program-program ni memerlukan masa yang lama untuk mereka bersama. Sebab tu kita kena pilih mereka secara teliti lah melalui selection camp dan juga beberapa saringan yang kita bincangkan tadi. Selain itu kita ada juga program-program jemputan ataupun conference jemputan yang dia punya duration tak lama sangat, lebih kurang 2-3 hari. Yang ni kita tak ambil full data daripada selection camp ni lah. Yang ni kita ambil daripada mungkin daripada NGO, daripada MBM dan sebagainya, ataupun kita buka iklan yang baru untuk
mereka-mereka yang nak menyertai program. Contohnya kita ada program 3S, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Yang lepas kita ada Sarawak dan Semenanjung. Yang ni tak memerlukan peserta-peserta untuk mengikuti program pemilihan, camp pemilihan ni. Maksudnya diorang apply, diorang boleh terus dapat lah kalau diorang dapat lah. Yang ini ada special requirement lah, biasanya daripada UIP ataupun daripada JBSN, nak mereka-mereka yang menyertai program-program yang tak memerlukan mereka pergi selection camp ni, biasanya mereka ada special requirement lah yang diperlukan. Maksudnya walaupun tak pergi, tapi masih ada lah special requirement tu, cuma tak pergi camp pemilihan tu. Okay, jadi camp, bila kita sebut kan camp askar ke, camp bestari solat ke, camp apa kan, sebab saya sendiri, Muja adalah salah seorang peserta camp pemilihan pertukaran belia antarabangsa ni. Jadi masa first dapat email tu macam wonder juga camp apa kan. So kita scroll 4 hari 3 malam dek masa tu. Saya dah macam 4 hari 3 malam camp askar ke. Rupanya camp dia macam menariklah camp tu. Sebab 4 hari 3 malam adalah satu durasi yang lama untuk sesebuah camp. Sebab selalunya kalau kita pergi bercuti pun selalu kita pergi paling-paling 3 hari 2 malam lah. Betul. Itu macam minimum or moderate timeline. Ample time ample time untuk family kan. Tapi 4 hari 3 malam saya dah fikir macam-macam dah. Apa dia nak buat kan 4 hari 3 malam camp pemilihan ni. Sebab kita nak pergi antarabangsa kan. Jadi apa sebenarnya input dalam camp pemilihan tu sampai dia jadi 4 hari tu? Apa yang diorang buat ni sebenarnya? Sebenarnya kalau peserta fikir 4 hari 3 malam tu dah lama, kami para panel pula rasa macam 4 hari 3 malam ni macam singkat. Kami pernah request daripada JBSN untuk kita panjangkan lagi tempoh selection camp ni untuk kami lebih dapat mengenali peserta-peserta supaya kita tak salah pilih lah. Memang as for now kita belum lagi adalah pengalaman untuk salah memilih. Cuma bila ada masa yang panjang, mereka-mereka yang sepatutnya pergi dapat pergilah. Macam saya cakap tadi, mungkin ada mereka yang preserve. Mungkin pada hari ketiga baru mereka menonjol. Itu dah terlambat lah. Sebab Mujab, kita akan bila sebagai panel ni kita akan bagi markah daily basis. Setiap malam kita akan key in markah ni secara online. Markah yang kita dah key in, kita tak boleh nak edit dah. Yang ni kita dah key in setiap hari rupanya. Setiap malam. Habis je hari pertama kita akan key in dalam sistem yang GPS yang sediakan. So kami pada panel, contoh saya lah bila saya tengok Muja, hari pertama, hari kedua ni Muja belum ada lagi material yang kami nak. Tetapi hari ketiga baru Muja menonjolkan. Tapi dah terlambat sebab kami dah key in markah. So bagi kami mungkin 3 hari atau 4 hari ni masa yang singkat. Sekejap untuk kami akses untuk menilai peserta-peserta selection camp ni. Tapi mungkin pada peserta macam dah lama sangat kan, takut kena gulai nanti kan, lunyai pula kan. Lunyai. Tak jadi pergi program, pergi hospital pula. Pergi hospital pula kan. Susah dah kat situ. Jadi macam Muja sendiri, masa Muja punya camp, masuk je tempat camp tu, kami dapat nombor. Nombor badan. Nombor badan kita pakai kan. So dari situ, sebab sebelum join pun Muja dah tanya-tanya alumni camp ni. Memang diorang cakap the moment step dekat camp tu, diorang dah nilai dari atas sampai bawah. Sebenarnya apa yang dinilai tu daripada nombor badan tu? Kita nak tahu. Selain daripada Muja dapat nombor badan, Muja juga akan diberikan jadual betul? Sepanjang berada di camp kan. Jadi kami para panel akan menilai kepimpinan, integriti dan sebagainya melalui keupayaan yang anda tunjukkan lah. Jadi kami takkan cakap okey Muja kena beratur untuk solat subuh, untuk beratur untuk morning exercise atau kena pergi solat subuh berjemaah dan sebagainya, tak ada. Kami akan nilai kalau Muja pergi solat subuh, kami akan bagi markah. Ada markah lah untuk tu. Kalau Muja datang morning exercise, kami akan bagi markah. Kami tak akan marah Muja lah. Kalau Muja tak pergi, tak apa. So Muja tak akan dapat markah lah. Oh, tapi maksudnya sedetail itu dikira. Kita akan ada beberapa bilangan panel facilitator yang akan membantulah untuk menilai lebih kurang dalam 180 ke 200 peserta selection camp ni. Memang ramai. Memang masa Muja dulu memang face tu di mana-mana. Boleh kata kalau macam walaupun tengah jalan tempat sunyi, tapi still rasa macam diperhatikan. So, jalan tempat sunyi tu pun rasa macam kena jalan tegak, kena jalan elok kan. So ramai face sebab pada mulanya Muja ingat yang datang-datang tu hanyalah macam jemputan. Rupanya mereka tu memang menilai. Untuk menilai peserta. Wish, takut. Kalau tahu dalam bilik pun saya behave. Kan, boleh tahu kan. Okay, jadinya sepanjang selection camp, tadi kita dah tanya cabaran untuk panel nak pilih
peserta ni untuk ke selection camp. Sekarang kita di selection camp yang 4 hari 3 malam ni. Apa cabaran yang macam susahnya nak pilih? Macam tu. Bila tengok ni kan macam nak bagi markah tu macam mana? Susah sebab dia macam ni. Apa kriteria cabaran yang bagi pihak panel susah nak buat keputusan tu untuk key in markah setiap malam? Saya jawab soalan Muja ni dengan pertanyaan jugalah. So Muja berada kat sini, Datuk Tuan Muja bekas peserta kan, sebab program podcast kita ni untuk alumni kan. Memenangkan Muja bekas peserta maknanya Muja dah pernah berada di selection camp. Betul. So apa cabaran yang Muja hadapi, kriteria yang Muja rasa Muja kena tunjukkan bakat potensi yang Muja ada, yang Muja rasa panel kena alert benda ni, yang saya ada benda ni. I got this and I have to show these materials to panel. Uish, susah. Sebab sejujurnya masa kalau kita tengok memang kita punya mindset orang yang terpilih ni memang semua orang hebat-hebat. Memang semua orang yang akan berebut-rebut. Betul. Jadinya masa first impression lah ada satu game. Game ni kita main, saya tak ingat game apa specifically, tapi game lah dia macam ice breaking lah kan. And after game tu kita duduk. Dah duduk, Faisy akan macam tanya, apa yang anda dapat dari game ni? Kita macam kalau kat sekolah dulu, tak ada siapa angkat tangan. Malu kan? Cikgu yang pilih. Tak ada siapa angkat tangan, awak lah. Awak. Dekat selection camp lain dek. Kat selection camp semua orang angkat tangan. Saya dah macam, kenapa semua orang angkat tangan? Takut. Lepas tu, bila semua orang angkat tangan, Faisy pun jadi susah nak pilih. Dari situ, Muja dah start fikir, this is getting serious. Yes. Semua orang dah memang berlumba-lumba. Berlumba-lumba nak pergi, berlumba-lumba nak menonjolkan diri. Jadi kat situ Muja ada persoalan juga. Dalam kita berlumba-lumba nak tonjolkan diri kan, macam setiap soalan semua orang angkat tangan. Setiap soalan semua berebut-rebut nak pergi depan jawab kan. Macam mana nak make sure kita tak overshadow? Ataupun adakah Faisy memang akan pilih yang betul-betul over ni, ataupun Faisy tengok juga yang moderate-moderate tak angkat tangan ni pun sebenarnya boleh jawab, tapi dia tahu soalan, dia tahu jawapan. Macam mana tu? Kalau saya sebagai panel contohnya untuk komunikasi kita refer pada komunikasi lah. Untuk komunikasi contohnya markah kita ada 10 markah. Saya dah siap-siap bagi Muja 10 markah. So kalau Muja tak jawab soalan yang diberikan pada ketika itu, saya dah potong. Faham. Kalau Muja tak respon kepada soalan tu, saya potong lagi. So towards the end, kalau Muja tak buat apa-apa, Muja dapat kosong lah. Saya tak bagi markah Muja menonjol sebenarnya, saya bagi 10 markah, saya bagi 8 markah tak ada. Macam tu. Saya tak terfikir. Saya memang tak terfikir dia jadi backwards Dia daripada full boleh jadi kosong. Yeah. Faham. Tapi memang kompetitif ya. Tapi saya boleh cakap walaupun sangat kompetitif, tapi kita boleh cakap kompetitif yang healthy. Somehow kat situ semua orang sangat matang. Saya sangat impress sebab semasa saya di camp pemilihan tu, saya honestly antara yang termuda. Sebab saya masa tu 19 tahun, tak silap saya 19. Bayangkan kita 19. Ada peserta yang 29 tahun, 27. Grup saya ada 29 tahun. Dah kahwin. Tapi somehow, all our group assignments, all kita punya aktiviti, kita tak rasa pun barrier tu. And saya sangat impress lah kat situ. Jadi maksudnya panel-panel memilih peserta-peserta ni dengan baik lah. Kan? Harapnya lah. Harapnya baik, insyaAllah baik. Jadi macam mana sebenarnya kami ni nak menonjol di selection camp tu without terlalu berebut? Sebab kita kalau berebut, orang annoying juga kan. Betul. Macam nasib dia je angkat tangan, cuba bagi orang lain pula. Tapi somehow nak menonjol juga. Tapi macam mana tu? Sebab tu kita ada bagi markah untuk kepimpinan, motivasi dan sebagainya lah. Jadi kalau Muja ada konflik untuk decide sama ada saya perlu menunjukkan ataupun tak, maknanya Muja belum bersedia untuk berada di selection camp lah. Jadinya kalau kita nak cakap pasal persediaan, apa sebenarnya persediaan yang perlu diorang ni prepare themselves dari segi fizikal, dari segi mental, macam mana diorang nak bersedia nak pergi selection camp ni? Bagi saya jawapan dia mudah, be yourself. Be yourself. Dekat selection camp ni you have to be yourself. Macam mana kalau dia introvert? Kalau dia introvert, dia tak akan berada di selection camp lah. Kita dah dapat akses dia masa psychometric test, kita dapat akses. Masa AC kita dapat akses dia lah. Dan juga masa CV kita tahu lah kalau dia seorang introvert, dia tak akan ada pencapaian yang baik sama ada di universiti ataupun di peringkat NGO. Macam kita tahu selection camp ni kita pergi untuk pergi ke beberapa program. Contohnya kita ada, yang pertama kita ada
Sayap ni kapal belia ke Jepun dan Asia Tenggara. Kedua kita ada MyCap, program exchange ke Korea. Yang ketiga kita ada Singapore, program exchange ke Singapore. Dan baru tahun lepas, baru tambahkan kita ada TAPS, Trans-ASEAN Backpackers, di mana itu adalah program yang saya terpilih. Okey, jadinya setiap program ni, adakah kriteria pemilihan itu berbeza atau memang kita kira macam katalah ambil markah kan? Markah paling tinggi dapat pergi sayap. Markah paling rendah dapat pergi TAPS. Adakah begitu ataupun dia ada spesifik untuk setiap program? Okay, kalau di awal tadi, kalau Muja perasan, saya ada sebut material ya. Saya sebut kalau saya panel daripada sayap, saya akan sebut sayap materials. So kalau ada panel daripada TAPS, dia akan sebut TAPS material lah. Sebab program-program ni semua berbeza. Dia punya nature dia, nature business dia lah. Sayap lain, Korea lain, Singapore lain, backpackers lain. Berbeza-beza. Dari segi apa tu? Dia punya natures of the program. Kalau backpackers, maksudnya pengisian program setiap ni lain lah. Pengisian program berbeza. Kita punya kehendak kepada peserta ataupun tuntutan program kepada peserta pun berbeza. Contoh kalau sayap, semua disediakan. Kalau backpackers, peserta kena menyediakan. Ini berbeza lah. Macam kalau program Singapore kan, dia lebih kepada program conference dan seminar ni. So kita akan cari yang mereka-mereka yang lebih educated, ilmiah lah. Faham. Jadinya so dia tak ada klasifikasi yang macam Muja sebut, the first top 20 pergi sayap, the next 20 pergi TAPS, the next 20 pergi Korea, tak adalah. Jadinya masa Muja punya time, masa 2024, memang yang akan ada sesi interview kan pada hari terakhir hanyalah program sayap, which is program Asia Tenggara dan Jepun. Dan 3 lagi program tu tiada interview. Tapi TAPS akhirnya ada interview. Memang ada interview lah sebab memang saya rasa TAPS memerlukan interview. Kalau tak memerlukan interview, tak boleh pergi. Sebab saya sebagai peserta TAPS memang kena interview. Tak interview, tak boleh angkat beg nak dekat 15 kg dek. Pada kecil gini angkat beg sama berat dengan diri. Tapi somehow I did it. Somehow saya dapat tanpa patah tulang, tanpa sakit-sakit badan. Okey, kita berbalik kepada 4 hari 3 malam tu. Apa antara slot-slot yang disediakan oleh pihak JBSN, pihak UIP untuk peserta-peserta ni? Okey, kita ada macam saya cakap lah, untuk kita akses teamwork, kita ada team building. Untuk kita akses komunikasi dan juga skills ni, kita ada debate. Dan kita ada macam-macam lah. Kita ada morning assembly, morning exercise, dan sebagainya lah. Untuk kita akses kriteria kita ada kepimpinan, kita ada malam kebudayaan untuk lihat you all punya komunikasi, kepimpinan dan sebagainya. So ini masa saya cakap, panel rasa 4 hari 3 malam ni tak cukup, tetapi peserta rasa 4 hari 3 malam ni dah terlalu lama. Jadi kami kalau boleh untuk akses peserta atau pemohon ni punya communication skill ataupun debating skills ni, untuk sekali session tak cukup. Kami kalau boleh nak 2 atau 3 session lah. Tapi masa selection kan kami ada 1 session untuk debate saja. So itulah peluang, satu-satunya peluang yang peserta ada untuk membuktikan yang mereka ada communication skills yang baik. Faham? Okey, kita nak relate dengan kita punya tajuk kan, peluang dan ruang. Macam pendapat saya sendiri, kalau andai kata tidak dapat pergi mana-mana program, saya rasa saya dapat pergi camp pemilihan ni pun dah sangat-sangat beneficial. Itu adalah peluang dan ruangnya. Daripada pendapat Haji Zaidi, apa peluang dan ruang sebenarnya di dalam camp pemilihan ni? JBSN ataupun KBS menyediakan banyak program-program ataupun bukan setakat program, kita ada dana untuk pengupayaan belia, persatuan belia dan sebagainya. Yang ini adalah ruang dan peluang yang disediakan oleh kerajaan lah, melalui Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi kalau kita nak rujuk lebih spesifik peluang dan ruang belia untuk menyertai program-program, kalau Muja perasan kita punya iklan untuk memanggil ataupun menyeru lebih ramai belia untuk masuk dekat dalam sistem exchange tadi tu, permohonan secara online, kita cakap, do you want to travel for free? Kita punya tagline, for free. Ini ruang dan peluang untuk
katakan macam saya pergi tahun 2005 tu, itulah kali pertama saya merasa menaiki kapal terbang, menaiki train, menaiki kapal laut. Itulah kali pertama yang saya dapat. Kalau saya tak join SEAP pada ketika itu, saya tak adalah dapat peluang tu. So itulah peluang dan ruang yang saya adalah. So saya rasa saya tak nak peluang tu hanya dinikmati atau dirasa oleh sebahagian, contohnya saya pada tahun tersebut. Saya nak peluang dan ruang ini dinikmati oleh semua belia di luar sana lah. Kan, semasa kita bercakap ni, untuk membincangkan benda-benda ni, mungkin ada belia di luar sana, dia tak aware pun dia tengah tolong bapak tanam serai di kampung-kampung. So belia-belia ni tak ada ruang dan tak ada peluang. Betul. Untuk ni. So dia menjadi tanggungjawab, bukan setakat tanggungjawab kerajaan melalui KBS, dia juga menjadi tanggungjawab alumni, menjadi tanggungjawab Muja, tanggungjawab saya, untuk memberi kesedaran kepada belia-belia bahawa kita ada ruang, kita ada peluang untuk anda semua lebih ke hadapan, untuk lebih maju dan menikmati dunia sementara anda masih muda dan belia lah. Betul. Kalau dari pendapat Muja lah, peluang dan ruang yang Muja dapat semasa camp pemilihan ni adalah connection. Betul, network. Sebab macam walaupun tak dapat bagi program, sebab kat situ kan orang ramai dari pelbagai background kan. Saya yakin masa Haji Zaidi jadi panel pun, Haji Zaidi kenal ramai peserta yang dari pelbagai background. Betul. And this network never stop. Yes, it never stop. Sebab somehow walaupun kita kenal dia daripada kumpulan ni, kita akan kenal juga daripada kumpulan lain. And diorang ni ada pelbagai background kan. Betul. Jadinya masa saya dulu memang diorang bagi-bagi card. Betul. Bagi business card macam tu. Jadi saya rasa macam menarik. Inilah peluang dan ruang kalau dari segi connection tu. Untuk mengembangkan network. Ya. Jadi kalau Haji Zaidi sendiri, semasa zaman Haji Zaidi dulu, adakah peluang ini digunakan? Maksudnya sesi networking tu. Semasa saya lah, kalau Muja di awal tadi, Muja ada sebut FB JBS negara, IG JBS negara, TikTok JBS negara. Masa zaman saya tak ada benda tu semua. Kami cuma ada email dan juga text message je. Jadi untuk kita share network yang macam Muja sebut, untuk kita explore, lebih banyak tu terhad lah untuk kami pada zaman Gen X. Gen saya tak pasti. Gen X. Yang pasti saya Gen Z. Gen Z, okay, Gen X. Jadi peluang terhad, tetapi syukur Alhamdulillah, peluang dan ruang ni dapat saya gunakan sebaiknya lah untuk terus berada sehingga sekarang. Okay, boleh ke saya tanya, kalau Haji Zaidi sebagai panel kan di camp pemilihan sekarang, adakah sama generasi zaman Haji Zaidi dan generasi sekarang, cara mereka bergaul dan cara mereka buat network? Adakah sama ataupun lain? Yang tu pun saya bersyukur juga sebab saya dapat melihat generational gap ni di depan mata saya lah. Jadi masa saya menjadi peserta pada tahun 2005 tu, berbeza dengan mereka-mereka yang jadi peserta pada tahun 2015. Dan saya amat yakin dia juga akan berbeza pada mereka-mereka yang akan menjalani selection camp pada tahun 2025. Semasa kami menilai essay dan juga CV peserta-peserta, kami dapat lihat bahawa kebanyakan mereka-mereka yang hantar CV dan essay ni semua menggunakan ChatGPT. Tapi saya tak nak throw out negative minded pada ChatGPT ni sebab dia teknologi sekarang kan, AI semua ni, kita kena ikut peredaran semasa lah, kita perlu, tapi mereka perlu ada satu guideline untuk menggunakan ChatGPT, AI dan sebagainya. Faham. Jadi memang berbeza lah sebenarnya, dia tak sama sangat. Tapi somehow dia melahirkan manusia-manusia yang sangat-sangat hebat-hebat lah. Kiranya walaupun lain cara dia, tapi outcome dia tetap hebat macam tu. Jadinya apa nasihat Haji Zaidi sebagai seorang panel, sebagai seorang alumni, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang sangat-sangat aktif dalam bidang-bidang sukarelawan, dalam bidang-bidang yang nak cari peluang dan ruang ni, apa nasihat Haji Zaidi nak bagi dekat kita punya belia-belia ni? Okay, satu kata-kata paling famous lah yang diungkapkan oleh Soekarno, beri saya 1000 orang tua, akan saya cabut semeru dari akarnya. Beri saya 10 orang muda, akan saya 10 orang muda akan saya goncangkan dunia. Yang ini menunjukkan betapa kuatnya vibes yang dibawa oleh belia-belia oleh orang muda. Dan kita juga tahu, kalau kita nak tengok masa depan negara kita, tengoklah belianya pada hari ini. Jadi
saya rasa anda semua belia-belia yang di luar sana perlu mengambil peluang dan ruang yang disediakan oleh kerajaan melalui KBS, JBSN dan program-program yang disusun oleh Unit Integrasi dan Pengantarbangsa Belia. Sebab saya ada terbaca satu buku, dalam buku mengenai belia tersebut, dia sebut youth is wasted on the young. Jadi semasa belia ni, kebanyakan belia anak muda ni membazirkan masa muda mereka, sebab mereka tak tahu nilai masa muda mereka ni lah masa kuat, masa sihat, masa bersinar ni lah. Okay. Ramai yang tak memanfaatkan masa yang mereka ada. So orang muda ni, they are as green as grass. Muja, macam Muja lah, you are very young. Kalau nak compare dengan saya pun malu sebenarnya jadi panel sebab saya I'm way too old compared to you. So banyak potensi yang Muja ada dan belia-belia yang di luar sana ada, yang perlu dikembangkan lah. Jangan berhenti setakat ni. Kalau katakan Muja dah berada sekarang dan Muja puas hati, jangan. Try to explore lah everything yang ada dekat depan. Kemudian rangkul peluang dan ruang yang disediakan kepada anda semua semasa anda masih mampu dan anda masih layak. Jadi macam saya nanti tinggi nak pergi macam-macam kan, tapi age limit dah habis. Tapi sihat lagi, boleh lagi, boleh. Dia sihat, tapi kriteria utama dia, adakah anda berumur 18 tahun hingga 30 tahun? Yang tu tak boleh. Okey, itu tak boleh lah. So anda yang berada, belia-belia yang berada di sana yang saya sebut tadi, tak kira apa juga background anda, sama ada anda berada di pedalaman, berada di bandar, di kota raya, ini peluang anda, ini ruang anda yang kerajaan telah sediakan, JBSN telah sediakan. Grab this opportunity and be different. Betul, be different tu adalah salah satu perkataan yang penting. Be different, grab opportunity. Itu adalah perkataan yang penting kalau kita nak start join program-program, pelbagai program kesukarelawanan, program antarabangsa. Jadi nasihat-nasihat cerita Haji Zaidi hari ni sangatlah dalam ya, sebab saya pun baru tahu kan cara-cara diorang nilai, cara-cara diorang nilai before camp, during camp and after camp. Jadinya selepas terima nasihat ni, saya rasa belia-belia di luar sana lebih jelas kan, lebih tahu macam mana program macam mana camp ni dijalankan, macam mana panel ni menilai, so kita jadi lagi prepare. Sebab tu penting tengok podcast ni. Tak tengok tak tahu kan. Jadinya bila dah sampai nasihat, sampailah kita di hujung podcast, di hujung siri podcast kita pada hari ini, pada kali ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Zaidi sebab dah luangkan masa kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Muja dan juga UIP JBSN kerana memberi ruang kepada Kak Besa sekali lagi, kepada saya untuk menjadi panel dalam podcast Hai Gang. Jadi kami harap episod kali ini dapat memberi impak, dapat memberi sedikit macam puff, okay, nak kena buat ni lah untuk join program-program macam ni. Satu idea, sebab kita belia ni, kita tak tahu sebenarnya mana kita nak cari peluang. Kita tak tahu mana kita nak dapat. Kadang-kadang memang ada kan dekat social media, di Facebook, Telegram, Instagram. Tapi macam mana kita nak cari? Keyword tak tahu. Tapi dengan adanya program-program macam ni, ada podcast, ada program belia, macam-macam program ni, ini membuka ruang dan peluang untuk belia-belia di luar sana untuk start, orang kata apa, start engine. Sebab katalah baru 19 boleh. There are first time to everything. So kalau rasa macam aku muda sangat lah nak join, tidak. Anda mungkin rasa muda, tapi ada lagi yang rasa muda. So don't worry, just join. Jangan takut. And jangan lepaskan peluang kalau ada peluang tu. Jangan sesekali macam tak nak lah, no. Cuba untuk grab any peluang yang ada. Okay, jadi selain itu, sebelum kita nak akhiri sesi kita pada hari ini, jangan lupa sekali lagi follow kita punya social media, subscribe, like and share supaya dapat
access kepada semua belia. Bukan awak seorang je tahu, supaya semua orang pun tahu. Supaya lagi banyak competition, lagi banyak program ada. Jangan lupa follow di FB, kita ada JBS Negara dan belia.my, di Instagram JBS Negara, TikTok JBS Negara, di Twitter JBS_Negara dan laman web kita www.kbs.gov.my dan juga www.jbsn.gov.my. Selain itu, jangan lupa juga macam saya cakap mula-mula tadi, jangan lupa pakai hashtag. Hashtag ni penting dek. Kalau pakai, insyaAllah FYP. Jangan lupa pakai hashtag kita, Team KBS, hashtag Team JBSN, hashtag JBSN bersama dan hashtag Rakan Muda. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Zaidi. Saya nak minta maaf jika ada tersalah kata kepada Haji Zaidi atau tersalah kata kepada semua audiens. Mungkin saya ada salah cakap sikit kan. Minta maaf lah, tersasul tu kadang-kadang nervous kan. Jadinya semoga kita jumpa lagi di episod akan datang. Dah tak ada episod akan datang. Semoga kita berjumpa lagi di siri yang akan datang. Host yang baru, mungkin studio yang baru, panel-panel yang baru. Jadi semoga kita jumpa lagi. Terima kasih dan bye.